Alright guys, kalau korang tengah cari set combo PC, hari ni aku dah buat 3 set combo PC Daiwa Tatula. Mesin semua second hand, road baru guys. Ini kolam air masin memang sedap. So semua mesin second hand, road baru. Road yang aku pairkan dekat sini Yamato Blue Water. Panjang road ni 6 kaki, 618 LB one piece. Harga aku dah siap-siap tulis dekat sini. Korang boleh pilih mana satu kena dengan bajet korang, kena dengan game korang. Jadi guys, sebelum aku start review barang, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai, alamat kedai dekat atas. Nak beli, korang boleh PM kita orang pada nombor yang tertera. Jadi guys, yang pertama kita ada Daiwa Tatula 103HL dengan Yamato Blue Water. Harga dia RM800. Harga boleh nego. Condition korang boleh tengok. Condition memang baik lah. Ratio 6:31. Datang siap dengan tali. Ni memang ringan lah, sedap. Nak buat main casting kolam, Toman memang cun. Harga RM800. Harga boleh nego. Korang tengok condition memang cun. Yang mana tak boleh datang kedai, kita boleh post barang ni ke rumah korang lah. Yang mana duduk Malaysia ni. Harga dia RM800. Harga boleh nego. Yang nombor 2 kita ada Daiwa Tatula 80. Saiz 80. Ratio laju sikit. Ratio XHL. Ratio 81. 811. Yang ini harga dia RM750. Korang tengok condition mesin. Memang baik lagi guys. Macam baru lagi. 7.5 je. Road sama. 6 kaki, 618 one piece. Ni boleh kata semua setup kolam ni. Kolam masin. Dan last sekali kita ada Daiwa Tatula 100HL. Harga dia pun sama. 750. Yang ini tahun paling latest keluaran dia. Tahun 2024. Condition baik guys. Yang ini ratio 711. Ni yang paling ramai orang pakai kat kolam lah. Harga 7.5. Sama juga. Jadi guys, kalau korang berminat dengan salah satu set yang aku dah buat ni, korang boleh screenshot whiteboard yang aku dah siap tulis ni. Korang PM kita orang pada nombor yang tertera. Jadi macam biasa, apa-apa korang PM je. Dan kami juga menerima trade in Riz dan Road. Sekian, terima kasih.